Pengantin bermisai tular raih perhatian ramai. Baru-baru ini, seorang wanita bernama Wilda telah menjadi perhatian ramai setelah jurusolek pernikahannya memuat naik video hasil solekan ke aplikasi Instagram. Daripada paparan berkenaan, dapat disaksikan Wilda mempunyai kumis dan juga misai yang agak banyak. Akan tetapi, ia tidak sedikit pun merubah keayuan Wilda selaku seorang perempuan sejati. Video tersebut sudah ditonton lebih 1 juta kali dan ramai netizen yang mempersoalkan Wilda mengapa dia enggan mencukur bulu-bulu berkenaan, apalagi ia merupakan detik-detik bahagia dalam hidupnya. Meskipun ramai memberikan kecaman, dia menyifatkan solekan itu dibuat atas kemahuan dan kepuasan dirinya, bukanlah kerana hendak memuaskan hati semua orang. Tambahan pula, sejak dari awal lagi, dia sendiri sudah menjelaskan kepada jurusolek untuk tidak mencukur bulu-bulu berkenaan.